Tapi sebab kita tanya ustaz yang perubat tu, Dia cakap apa? dia pun macam tak bagi tahu pun. Dia orang tak boleh bagi tahu. Dia macam dia bagi rupa-rupa dia macam ni. Tapi tu macam tu je. Ya, kebanyakannya ustaz-ustaz tak tahu. Sebab dia orang tak tahu sebenarnya. Ya, dia maybe dia cakap dia orang ada sama-sama insting kan. insting. Yes. Tapi dia orang tak boleh nak tahu. Tak yang tahu betul-betul lah. Gila lah. Macam-macam lah zaman sekarang kan. Tu teruk. Tapi like kau buat social media ni kau ada kena benda teruk macam like gangguan ataupun ain ke apa? Alhamdulillah tak. Alhamdulillah tak. Kau ada amalan yang macam kau amalkan untuk pendinding diri ke macam mana? Tak ada. Tak ada Apa yang aku biasa buat macam biasa. Setiap pagi Yasin dengan Al-Waqi'ah. Malam. Sekarang? Alhamdulillah. Al-Mulk sajadah malam. Lepas tu selawat tafrijiyah setiap pagi 11 tak petang 11 tu je aku banyak. Oh tu yang kau pegang Wish. Alhamdulillah. Aku satu lagi pasal selawat tafrijiyah ni member aku beritahu. Siapa nak Maulana Afif. Dia Maulana juga sekarang di kat Yaman. Aku look up lah kat dia. And dia pernah beritahu aku dah lama lah sebelum ni kan. Dia cakap selawat tafrijiyah amalkan 11 kali. Tu aku amalkan tu je. Tapi kadang-kadang bila aku tertinggal selawat tafrijiyah tu aku macam tak tenang. Okay. Aku macam aku kena buat selawat tafrijiyah. Macam tu je lah. Ya Aku rasa yes. Dia suruh amal dia tak ada cakap sebab apa ke apa? Tak ada. Dia cakap je macam tu. Dia cakap macam tu je. Tapi Alhamdulillah aku rasa macam tenang lah. Selawat tafrijiyah ni aku rasa it's powerful lah. Alhamdulillah. Then apa yang kau turning point kau start buat content gila-gila? Turning point is